Peribahasa Melayu kan sebut biar mati anak jangan mati adat. No, apa maksud tu? Bukan sebut kalau kita Muslim ni, kita kata macam okay, you ada family yang warak, yang kuat agama sikit, ataupun you memang macam ada juga family Melayu yang biasa-biasa saja, macam urban dan sebagainya. Macam you punya family Chinese tu jenis warak ke, jenis kuat agama ke, macam mana? Nak kata again, dia depend kepada kita punya fine line tentang apa maksud warak dengan dengan kuat agama. Sebab kita kena faham, contoh saya bagi contoh je. Pernah tak kita dengar perkataan budaya? Now, bagi masyarakat Melayu, apa itu budaya? Budaya adalah, okay, ini baju Melayu adalah budaya. Okay, lemang, kita kata ketupat ketika raya itu budaya. Dia bukan sekemestian, dia budaya. Kita pasang pelita itu budaya. Betul? Now, masyarakat Melayu dia boleh bezakan bila sebut tentang budaya, dia bukan agama. Betul? Walaupun ada agama yang dibudayakan dan ada budaya yang telah diagamakan, kan? Tetapi secara kita kata general, umum, orang Melayu boleh membezakan budaya adalah budaya, agama adalah agama. Tapi bila sebut agama, orang Melayu dia tak sebut tentang, dia tak kata budaya, dia banyak guna perkataan adat. Betul. Sebab tu kalau kita tengok ada majlis agama, dia adalah majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okay, dia juga jadi adat. Sebab tu ada peribahasa Melayu kan sebut biar mati anak jangan mati adat. No, apa maksud tu? Bukan sebut adat yang berbentuk budaya yang aku kena pakai baju Melayu, biar anak mati janji aku pakai baju Melayu. Tak. Maksud dia adat merujuk pada peribahasa tu adalah jangan mati agama. Biar mati anak jangan mati adat. Dia maksudnya merujuk kepada agama. Nah, masyarakat Cina pula bila dia sebut budaya, kita kena faham. Dalam masyarakat Cina, dia kalau bahasa Mandarin dia sebut wenhua, bahasa Cantonese sebut manfa. Budaya. Bagi dia budaya. Kita kena faham. Bila masyarakat Cina sebut budaya, dia juga bermaksud budaya seperti pakaiannya, makan dengan chopsticknya, budaya makanannya, the food culture, the tea culture, everything. Tetapi dia juga bermaksud keagama itu juga boleh jadi budaya. Sebab ini adalah wenhua, budaya kita, budaya Cina. Part of. Yes. Jadi kalau kita sebut warak, family kau warak tak? Again, depends on what you think is warak. Sama juga kalau hari ini sesama Muslim dan sesama Melayu pun, contohlah, kita bersama kawan-kawan kita yang tak berapa solat. Kan? Kita ni basic je. Kita solat 5 waktu je. 5 waktu je pun. Itu pun last hujung waktu. Kawan kita yang tak solat ni, Melayu Muslim ke, kau solat 5 waktu Aidil. Wish, kau warak weh. Kita fikir seolah-olah staff kita masuk kerja, kau masuk kerja pukul apa? Pukul 9, balik pukul 5 on the dot. Wish, kau masuk kerja pukul 9, balik 5 hebat kau. Sebab apa dia rasa kita hebat? Sebab definisi bagi dia warak tu adalah bare minimum pun dah kira warak gila. Bagi kita warak adalah orang yang menjaga penampilan, yang go extra mile. Tetapi bagi orang yang tak praktis, dia rasa warak tu adalah the bare minimum dah kira warak dah. Oh, dahsyat. Faham. Yang kawan tu cakap, kau masuk kerja pukul 9, balik pukul 5. Sebab apa? Dia tak pernah on time, balik selalu awal. So dia rasa kawan tu, kau ni bagus lah. So when you compare the worst with the normal one, the normal one nampak extraordinary lah. Yalah, faham. So family saya kalau nak kata warak, secara umum saya kata sembahyang setiap hari. Berpegang teguh kepada pantang larang tu mungkin lebih berbanding dengan hukum hakam. Sebab nak katakan hukum hakam tu tak banyak sangat sebenarnya, kan? Sebab it's not too important lah.